tengok design headphone ni. Design gravity dia cantik kan. So guys, ini dia headphone daripada ZY Digital, which is SYT12. Aku rasa ni lah antara headphone yang paling cantik dia punya design pernah aku jumpa. Dekat cup dia ada RGB tau. Korang boleh on atau off. Dia datangkan dengan driver 40mm. So bunyi dia aku dah test, agak kuat, and bass pun nice juga. Cuma korang jangan expect level yang mahal-mahal lah. Padan lah dengan harga dia. Setakat pakai untuk tengok movie, main game, casual semua okey lah. Untuk comfort dia pakai leather padding. Bila aku pakai dia punya lembut tu okey lah. Bukan yang paling selesa, tapi untuk harga dia memang acceptable. Untuk bateri dia built in dengan 350mAh bateri, and korang boleh guna 15 jam non-stop. And dia menggunakan Bluetooth 5.4, so latency dia pun kurang. Tapi kalau korang betul-betul tak nak ada delay, korang boleh cucuk dekat dia punya audio port yang menggunakan audio jack. Dekat belah kiri dia ada button untuk korang play atau pause, volume up atau down, skip lagu, and untuk on atau off RGB. Dia datangkan juga dengan ANC, noise reduction juga. So kalau call orang masih boleh dengar dengan clear. Satu lagi aku suka, dia boleh lipat multi angle, so senang nak simpan. And untuk charge dia menggunakan USB Type-C yang dia sekalikan dalam kotak. So kalau korang nak headphone yang nampak lain daripada yang lain, ada RGB, and bunyi pun aku boleh katakan agak best. Walaupun dengan harga dia, yang ni memang aku boleh consider. Macam biasa, kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.